Adakah pisau yang ada bekas darah boleh digunakan untuk sembelih ayam berkali-kali? Pendapat yang pertama, setiap yang kena darah wajib basuh, kerana tidak sah menggunakan benda yang mutanajis untuk memotong ayam. Tapi pendapat yang kedua ringan untuk kita, bila benda itu kesukaran, dilonggarkan hukum. Al-masyaqqah tatlibut taysir. Jadi kepayahan untuk setiap kali basuh, nak sembelih nak basuh pula, sembelih basuh pula. Kalau 3 ekor ayam tak ada masalah. Kalau orang jadi kerja melih ayam 5,000 ekor sehari, tu tak? Macam mana basuh-basuh dah ada rebah lorokang gitu je. Nak dah 5,000 kali basuh, dak bahan tanah kawan tu. Faham lagi. Jadi al-masyaqqah tadlibut taysir, bila kesukaran diberikan hukum keringanan. Faham lagi? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tak nak kamu payah-payah sangat. Nak jadi mudah-mudah saja, tapi jangan terlampau mudah. Soalan seterusnya,